Okey, mungkin ini bukan satu penamat. So mungkin satu, bukan permulaan lah juga. Satu pertengahan jalan yang mungkin nak capai ke tak lepas, mungkin nak pergi lebih baik. So pendapat Syafiq sendiri. Itulah, kadang-kadang kita ni merancang kan, kita rasa macam ini memang platform untuk aku ni. Tapi kalau Allah dah kata bukan tu, maksudnya memang bukan bang. Ibu selalu cakap, kalau itu bukan rezeki kita, dah masuk dalam mulut dia boleh terkeluar balik. Tapi kalau itu rezeki kita dah keluar dari mulut kita, boleh masuk balik. Jadi Syafiq anggap yang hari ini memang ditakdirkan Syafiq tak belong di pentas Big Stage Alpha. Tapi bukanlah bermaksud perjalanan itu terhenti tak kat situ. Kita berusaha. Syafiq percaya semua orang yang masuk big stage ni pun memang berharap benda yang sama kan. Kita nak pergi lebih jauh, kita nak kembangkan career kita. Tapi perjalanan setiap orang tu berbeza-beza. Dan mungkin cerita Syafiq tu dia tidak di sini, tapi mungkin di tempat lain. Dan mungkin sebenarnya Big Stage Alpha yang konsep pertama tadi tu sebenarnya pembuka jalan untuk cerita yang baru, chapter yang baru. Kita tak tahu. Jadi Syafiq anggap ni sebagai satu proses. Cuma yang mungkin nampak Syafiq sedih, Syafiq menangis-nangis, bukan sebab nangis tak dapat masuk Big Stage Alpha, tak. Bukan. Syafiq kesal sebab Syafiq tak dapat menggembirakan penyokong-penyokong Syafiq yang selalu mendoakan yang baik-baik, yang buat macam-macam hari ni diorang keluarkan duit. Syafiq tahu diorang keluarkan duit banyak. Syafiq rasa macam benda bila orang melibatkan duit ni, duit ni kita dapat susah tau. Sebab Syafiq datang daripada keluarga yang susah. Jadi Syafiq tahu nak dapat RM1 tu pun macam mana susahnya. Bila orang sanggup keluarkan berpuluh-puluh ringgit untuk support yang kita bukan darah daging pun. Dia orang ni support Syafiq, tak mengharapkan apa-apa. Dia orang just nak tengok Syafiq berjaya je dalam industri. Itu sebenarnya yang buatkan Syafiq sangat terkesan. Syafiq tak tahu kenapa orang nak support Syafiq. Kenapa orang sudi nak tolong Syafiq macam tu. Syafiq tak buat apa-apa pun kat dia orang. Syafiq Minat datang membawa banner banting untuk Syafiq tadi. Kami pun lihat sendiri vibe mereka. So Syafiq sedih kat itu. Kekuatan mereka untuk Syafiq berada di atas nyanyian itu sebenarnya tak sebenarnya apa kan. Abang sendiri tahu kan macam mana Syafiq usaha all this one. Syafiq usaha tu bukan untuk diri sendiri tau. Syafiq usaha untuk diorang juga. Syafiq nak banggakan diorang. Syafiq tak nak diorang sokong Syafiq sia-sia. Syafiq rasa kesal hari ni. Syafiq rasa useless. Kenapa kau kecewakan orang yang tolong kau macam-macam? Kenapa kau buat macam tu dekat orang? Tapi in the end, macam Syafiq cakap tadi, apa yang berlaku tu di luar kuasa kita. Kita cuma boleh merancang je. Segala-galanya Allah yang tentukan. Dan mungkin memang ada hikmah dia yang kita tak nampak lagi. Mungkin hari ini Syafiq rasa yang terbaiknya adalah kalau dapat masuk. Tapi siapa kita nak menidakkan takdir? Mungkin sebenarnya perancangan Allah tu lebih baiknya kalau apa yang berlaku sekarang ni kan. Cuma Syafiq, yang boleh Syafiq cakap, minta maaf sangat-sangat pada semua penyokong-penyokong Syafiq yang sentiasa menyokong, yang mendoakan Syafiq. Sebab Syafiq gagal nak gembirakan korang hari ni. Syafiq harap korang tak menyesal support Syafiq. And please, janganlah berhenti support Syafiq. Please, jangan tinggalkan Syafiq. Sebab honestly speaking, Syafiq memang tak ramai kawan. Syafiq anggap korang dah macam kawan Syafiq. Syafiq anggap korang dah macam keluarga Syafiq sendiri. Syafiq bersyukur Allah hadirkan orang-orang ni semua di sekeliling Syafiq. As per komen by Tuan tadi, katanya tak semua yang tersingkir tu tak ada berbakat. Mungkin not meant for the group, but dia menyerah secara solo. And Syafiq ni selepas ni mungkin dah ada plan, mungkin single ataupun album untuk follower yang setia menyokong ni. Sebab dia pun Betul. lama menunggu juga. Yeah, of course. Jadi bila dah jadi macam ni kan, there is no reason untuk Syafiq stop. Yes. Second, tak boleh tunggu dah ni. Kita kena keluar dengan produk baru supaya dia orang berbalas. Tak sia-sia ke sokong Syafiq. Jadi janji Syafiq, insya-Allah Syafiq akan kerja kuat. Kita akan perotak keluarkan produk yang terbaik untuk korang supaya dengan terkeluarnya Syafiq dari Big Stage Alpha ni, dia akan jadi satu chapter baru pula dalam kerjaya Syafiq, insya-Allah. Dan doakan yang terbaik untuk Syafiq, terus support Syafiq. Syafiq janji Syafiq akan buat korang bangga juga satu hari nanti.
So kawan-kawan yang berada 3 minggu dengan Syafiq, satu bilik, so satu bulan. So apa yang cakap mereka lepas tu meninggalkan Mula-mula sebenarnya susah juga sebab macam orang tahu age gap tu jauh juga kan. Dia adalah yang 30-an tu ramai juga, tapi yang 20-an tu lagi ramai. Jadi memang bila bergaul, duduk dalam satu tempat, lepas tu kita makan sama, tidur sama semua kan. Adalah macam susahnya aku nak masuk dengan dia orang ni. Kita pula dah umur 37. Tiba-tiba dapat adik-beradik ramai kan. Perangai pula macam-macam. Syafiq selalu cakap, dari kecil Syafiq memang minta untuk untuk dapat adik lelaki. Tapi rupanya Allah jawab masa umur 37, dapat 17 adik lelaki sekali. Ya Allah, pengsan nak memahamkan perangai seorang-seorang kan. Tapi itulah kenangan yang baik untuk Syafiq, yang Syafiq rasa benar akan rindu lepas ni. Mungkin waktu berada dalam kampus tu, dalam big stage dulu ni, rasa macam serabut, ialah melayan kainah seorang-seorang. Tapi lepas ni akan rindulah. Jadi yang masuk 12 ni, terus bawa semangat kami yang terkeluar ni. Memang akan perjalanannya tu, Syafiq tahu memang tak akan mudah. Memang banyak lagi benda-benda cabaran yang korang akan lalui. Tapi itulah dia pahit manis yang korang kena lalui untuk jadi alpha. Nak jadi alpha, kumpulan yang besar kan, kita nak Astro nak form, mestilah perjalanannya pun tak senang. Jadi Syafiq doakan yang terbaik untuk korang always. Korang pun tahu abang akan doakan yang terbaik untuk korang all the time, dan semoga korang berjaya menjadi satu kumpulan, satu band yang hebat di Malaysia, dan mungkin juga dia orang nak bawa ke global ceritanya. Korang berjaya sampai ke satu dunia supaya orang tahu yang Malaysia ni bukan calang-calang bakatnya ada. All the bands tu adik-adik orang dekat di stage Alpha. Go. Last one, apakah lagu yang dibawa Syafiq Solo sekiranya berjaya? Oh, Allah, lagu dia sebenarnya Dua Lipa, tapi macam mana Dua Lipa macam ni mata dah bengkak dah. Ni bukan tak cukup tidur tadi sebab menangis tau. Nasib baik ni dah 2 lipat dah ni. Sebenarnya Dua Lipa. Dua Lipa ni siapa pun tak tahu kenapa lah. Itu orang dapat lagu Dua Lipa. Dia pilihan diri kan ataupun dia list? Syafiq tak pilih untuk minggu pertama, memang Syafiq tak pilih lagu Dua Lipa. Syafiq, orang pun tahu kalau kenal Syafiq jenis lagu yang ballad, lagu yang strong ballad kan. Tradisional, tapi first week memang kita tak bagi tradisional lah. Syafiq sebenarnya berharap untuk dapat nyanyi lagu ballad. Rupanya dia bagi training season kat kita, memang dia train betul lah. Dia suruh menari, dia suruh menyanyi lagu Inggeris yang laju. Itulah sebenarnya kena nyanyi lagu Dua Lipa training season. Tapi tak kesampaian pula. Maybe tak sedap betul kot lagu tu untuk Syafiq bawa, sebab tu tak dapat. Okay, Syafiq, bye. Bye bang. Kita jumpa ya. Terima kasih bang. Minta abang keluarkan story awak. Thank you bang. Okay, since Saya nanti abang keluarkan. right, Syafiq is no longer in the competition. Tak salah saja nak bagi nak bagi apa tu? Fokus the best yang you rasa akan menang. Syafiq rasalah kan dalam ini berdasarkan persembahan tadi, sebab kalau dalam kelas sebenarnya masa rehearsal ke apa ke, Syafiq nampak macam orang lain yang lebih menyerlah. Tapi kalau dari tadi nampaknya sebab sorry tau, yang lain-lain ni bukan korang tak bagus. Bagus je. Dah sasar lah korang terpilih 12. Aku ni tak bagus ni terkeluar awal. Tapi sebabkan pilih satu kan, tak jawab semua kan, klise pula. Korang kan nak jawapan satu. Ini pendapat sendiri je tau. Janganlah marah. Pendapat orang lain-lain. Syafiq rasa sebab ini untuk band pula. Syafiq rasa sebab dia perlu pandai menari, dia perlu pandai menyanyi, dan dia perlu ada karakter yang baik. Syafiq rasa nak 3 orang. Oh, 3. Dia nak 6. Okay. Oh, so boleh pilih 6. Oh, asyik baik. Lagu tadi kau kena pilih 1, pingsan nak pilih juara. Okey, 6 orang. Ready? Ashmirul. Lagi ya. I think Izzat. Singapore. Siapa lagi yang dapat dia? Dia fikir asyik tak dapat. Jangan fikir pula siapa yang dapat. Ariel. Okay. Ariel ni he's a fighter. Lepas tu 4 dah who else lagi yang dapat? Araf dan juga Sky. Dia orang ni adik-adik tapi dia orang power lah dua ni. Korang hati-hati tau dengan adik-adik ni. Korang jangan ingat dia orang banyak cakap, dia orang lolak-lolak macam tu. Dia orang tak power, tengok atas stage dia power gila. All the best untuk korang semua.